Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Miss Hanimi. Kalau sanggup tiga degedah ni Johormat. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk jalan saya beli dari kalau indah tidak warna hijau emas seperti pilih di belakang itu dan warna grey. Jadi sebab intan perak. Dengan ni pula daripada Puchong Petaling Jaya Selangor Darul Ihsan. Ni pun sama, tapi warna dia nice dan sebab minim green gitu. Memang sesuai dengan tema bilik saya. Laut putih dan hijau, hijau emas. Dua daripada Puchong, dua lagi daripada Teluk Intan. Orang kalau kita dah berjaya, kita tunjuk beritahu yang baik. Tapi kalau kita berjaya tapi kita ego dan kita sombong, maka akan rugi sekali. Allah macam saya suka saya suka mendorong macam zaman saya tadi je. Kau banding ni, kau ajar ni, kau banding ni, dorang siap. Masa dia kata 5 kot, dia kata 4 ke dia 5, dia kata 4 dia tempat kita ni. Dia kata 4 atau 5 lah. Dia kata 4 atau 5. 7 orang. Semua majoriti semua belajar bukan 2 orang je pula lagi. Yang macam saya As'ari binti Saleh dan Sapi Rosni. Ada stand lelaki memang takkan join study group. Bayangkan. Kebanyakan belajar pun banyak ajar. Memang macam saya suka yang tentang luas, minat belajar tentang luas. Ada yang suka persendes, ada yang suka sudut, ada yang suka ni. Setiap orang tu ada perbezaan mereka. Bukan kau pandai ni, kau ada kau tidak poyo kat orang tu, tak boleh. Sebab itulah bila kita buat benda tu, takut dia nanti Allah tarik nikmat tu. Yang Allah dah bagi kat engkau tu, Allah akan tarik nikmat. Kalau engkau mampu bersyukur, Allah akan bertambah nikmat ni. Kalau engkau mentesteri apa yang Allah bagi, engkau takkan dapat apa-apa. Kau tak berusaha, kau tak kecil keras, tapi diorang ada rezeki. Itu usaha dan doa tak, itu ada doa, usaha, tawakal. Itu maksudnya doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Daripada duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Bagi saya jenis saya tak suka rumah kampung. Sebab saya suka rumah taman. Sebab rumah taman ni tong sampah dah keluar, just kita tupik plastik je. Rumah kampung ni kita kena tolak tong sampah, sekejap masuk dalam, bawa kuah, masuk lagi. Macam tu beban lagi tu. Itu je. Saya nak say ni bukan untuk apa. Kalau kamu nak better, kamu cari rumah taman. Kalau misalnya sendiri pun saya nak bina rumah taman. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Teruskan sahabat saya Izzah Fegani dan Zakihani. Like, comment, share dan share kepada yang lain. Tunggu the next content. Assalamualaikum.